Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Di sebuah kerajaan yang indah, hiduplah dua orang puteri yang sangat akrab. Puteri yang bernama Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Mereka bukan sahaja cantik, malah sangat berbakat. Puteri Santubong pandai menenun kain. Puteri Sejinjang pula mahir mengukir kain. Mereka berdua sering bekerjasama dan mencipta pelbagai barangan yang menakjubkan. Pada suatu hari, raja mengumumkan satu pertandingan. Siapa yang dapat mencipta hasil seni yang paling cantik akan beta iktiraf sebagai seniman terhebat di negeri ini. Titah raja, Santubong dan Sejinjang berasa teruja. Mari kita sertai, kata Santubong. Tetapi, kita mesti janji persahabatan kita lebih penting daripada pertandingan ini, balas Sejinjang. Mereka pun saling berjanji. Puteri Santubong pula bekerja. Dia menenun dengan penuh semangat dari siang hingga ke malam. Benang-benang sutera yang berwarna-warni ditenunnya menjadi sebuah motif yang sangat indah. Corak yang ditenunnya ialah langit malam yang dihiasi bintang-bintang dan bulan bercahaya penuh. Sementara itu, Puteri Sejinjang juga tidak mahu kalah. Dia mengukir sebatang kayu yang besar dengan pahat dan tukulnya. Dia mengukir dengan teliti. Sedikit demi sedikit, ukiran itu akhirnya membentuk seekor burung elang dengan sayapnya yang terbuka luas, seolah-olah sedang terbang. Tiba-tiba, seekor makhluk kecil muncul. Ia berbisik di telinga Santubong. Santubong, Sejinjang menggunakan sihir untuk mengukir. Dia menipu kau. Kemudian, ia muncul dan berbisik pula di telinga Sejinjang. Santubong mencuri idea ukiranmu. Dia tidak jujur. Kedua-dua puteri pun mula berasa curiga dan sedih antara satu sama lain. Santubong dan Sejinjang akhirnya bertemu. Kenapa kamu menipu? Tanya Santubong dengan suara yang sedih. Kamu yang menipu dan kamu mencuri ideaku. Balas Sejinjang. Mereka berdua tidak sedar bahawa mereka telah diperdaya oleh makhluk kecil yang jahat itu. Pertengkaran mereka semakin memuncak. Santubong membaling alat tenunnya. Sejinjang pula membaling pahat ukirannya. Mereka tidak berniat untuk marah, tetapi hati mereka sangat kecewa dan sedih. Pada awalnya, mereka tidak mahu bergaduh. Akan tetapi, mereka juga tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka berdua pun teringat akan pesan Atuk Santubong kepada mereka pada waktu kecil dahulu. Persahabatan kamu berdua sangat berharga, kata Atuk Santubong dengan lembut. Setelah kedua-duanya tersedar dari lamunan, mereka pun mula mencari kebenaran di sebalik pertengkaran. Hasilnya, mereka ketahui bahawa mereka telah diperdaya oleh makhluk kecil yang berniat merosakkan persahabatan mereka. Mereka pun saling berpelukan dan mohon maaf. Mereka sedar bahawa persahabatan mereka lebih penting daripada sebarang pertandingan. Mereka berdua mengambil keputusan untuk saling bekerjasama. Santubong menenun kain manakala Sejinjang mengukir bingkai untuk kain itu. Mereka membentangkan hasil karya mereka yang digabungkan itu kepada raja. Raja sangat kagum. Mereka tidak hanya memenangi pertandingan tersebut, mereka juga dapat mengukuhkan persahabatan mereka. Sejak itu, kisah persahabatan mereka menjadi inspirasi kepada orang ramai. Selesai.